Assalamualaikum guys. Kembali kita ke episod seterusnya di Amran Lens Channel. Kita nak sambung apa hari ni? Abang nak pasang karburator, kebuk udara, komplitkan tuti pump, stand kaki bawah, exhaust dan sebagainya mana kita sempat lah. Sebab macam abang cakap, yang part ni, cone yang ni, kepala ni abang dah terbeli tapi belum sampai lagi. Jadi abang tak boleh komplitkan. Fork dan braking system pun dah complete. Jadi jom kita assemble kita punya tuti pump dan juga clutch dan juga carburetor. Let's go. Cuci ni bersih-bersih, kita nak letak di sini kan. Ini dah bersih kan, dah siap ada penapis baru. Buka dulu, abang buka dulu supaya kita senang pasang. Kita masukkan corong ni dulu guys, macam ni, kiri dan kanan kita kena paksa sikit lah getah-getah ni tak adalah keras sangat tapi kena paksa. Kebuk udara ni kita gantung dulu supaya kita senang nak tambah pasang dia punya hose. Kiri kanan kita gantung dulu. Ok, cun, final check. Ini pernafasan dia lah. Kiri kanan dah cun, ketat, skru dah secure, baru kita boleh pasang karburator. Kita pasang karburator yang kita servis tadi tu guys. Sini. Masukkan dia punya ring ni. Dah masuk yang belah sana, baru kita masukkan yang belah sini. Tu dia. Ok, sebelah sini dah masuk. Dan untuk yang sebelah sini, kita besarkan ring dia. Begitu kita naikkan. Pastikan. Okey, nampak dah masuk, adjust. Setelah berpuas hati, abang ketatkan semua getah getah clip hose dia guys. Kita dah puas hati, kita boleh ketatkan lah. Wiring engine lah ni. Ini kepada wiring utama orang kata. Jangan salah lah. Tapi biasanya tak salah sebab kita tengok warna dengan soket Okay, 3 lagi ni. Walaupun wiring dia dah keras, abang decide tak tukar guys. Sebab abang rasa wiring dia tak ada masalah sebenarnya. Cuma pusing-pusingkan je dengan betul lah. Jangan bagi dia berpintal orang kata. Kalau samalah dia. Pastikan ada bunyi lah bila korang masukkan. Kalau tak ada bunyi tu, dia tak lekat tu. Okay. So ni dekat sini. Ni wiring dia dekat sini. Tu dia. Dia kepit lah semua tu. Abang recycle lah hose ni. Yang keras tu macam mana tau, kita kena layur sikit, baru kita boleh masukkan. Dia akan kembang sikit lah. Nampak tu. Hose ni abang dah beli tapi tak cukup. Jadi abang terpaksa recycle hose lama ni. Ada yang elok, tengah-tengah dia lah abang ambil. Abang ambil tengah-tengah dia. Nampak? Bila dia sejuk, dia akan keras balik. Lepas tu yang ni semua abang tak boleh pakai. Tapi alhamdulillah, so far so good lah. Jangan risau lah. Sebab ini dah loose. Pasang gear lever. Okay, sebelum pasang gear lever ni, kalau korang pasang stand kaki nampak tak abang dah pasang stand kaki kan? Jangan ketat habis. Kalau tak nanti bila kau ketatkan stand kaki, tak ada ruang untuk masuk. Kalau kita tinggikan stand kaki kan, pasang maksimum, tak boleh masuk. So abang loosekan sikit. Sebab abang dah pasang stand kaki. Set cun-cun. Biasanya belakang ni dia tinggi sikit je daripada depan. Macam ni lah. Alright. Okay, baru kita pasang skru. Skru ni abang pasang berbawah lah. Abang rasa memang berbawah pun. Dia dah terkeluar tu. Nampak? Ngam lah tu. Ketatkan guna tangan. Macam skru ni dah lembik guys. Abang tak berani ketatkan kuat sangat. Agak-agak. Abang berperasan dia punya skru dah loose. Tapi kita order lah. Sementara kita order, kita pasang dulu tengok. Ok, macam mana nak pasang senang.
Boleh nampak ke? Atas ni lubang. Okey, baru kita masukkan kita punya skru. Tak boleh guys, kalau abang paksa strip ni yang rosak, rugi tongkat abang. So kita kena cari skru baru. So kita biarkan dulu lah. Abang pakai ratchet guys. By the way, kalau korang nak sepandang ratchet macam abang ni, untuk memudahkan kerja lah, heavy duty guys, heavy duty, chrome vanadium. Check it out dekat description guys. Memang worth it. Loose sikit. Tu dia. So exhaust gasket kena ada Nampak tu? Nampak kalau tak ada nanti macam pelik bunyi dia bocor. Oh man, abang lupa stand tu buka dulu. Sebelum masuk exhaust, stand kena buka balik. Ayah. Dan yang ni kita sound dulu. Hold dia dulu, hold. Abang pakai skru baru. Banyak dah loose dah. Sah. Okey, dah gantung, baru kita ketatkan. Dua-dua. Okey, mantap. Tekan. Oh, mantap. Kita nak pasang penutup tuti ni guys, dengan dia punya apa kita panggil tu? Kabel ni. Kabel dia lalu sini betul tak? Begitu. Tolak maksimum sampai bawah. Okey. Lock dia ni. Lock dia kecil je. Okey, kita simpan je lah, just in case kan. Ke belakang macam tu. Okey, yang ini abang ingat lupa ni guys. Naik lagi sikit. Yes. Masukkan. Oh, itu dia. Jangan salah. Okey. Okey, sekarang kita dah boleh tutup ni. Nampak tu? Inilah bentuknya bila kita dah tutup. Yang ini tutup ni pun masuk sini. Macam tu guys. Semua secure sebelum kita lock. Skru dia dua je. Sebelum tu abang tutup je dulu. Kita boleh nampak kalau tuti masuk. Sebab kita nak check leaking ke tak kan. Inilah punca segalanya daripada permasalahan daripada awal tu. So kita tak nak dia jadi dua kali. Rupanya memang begini penutup dia. Abang tengok video-video lain memang macam ni Tahun 1993 guys. Motor tahun 1993, abang umur belas-belas tahun. Memang legend motor ni. Walaupun hose baru agak payah nak masuk. Final check. Inlet, kabel cantik, outlet pergi ke carburetor. Boleh nampak Tengok. Cun Okey, yang itu minyak. So hopefully bahagian carburetor dan tuti pump settle. Untuk test okey ke tak, kita pusing kabel. Ada nampak dia main lah. Nampak tu. Okey, tapi tak full lagi sebab ni minyak tak ada, tuti tak ada, minyak hitam tak ada. Ini installation dulu. Okey, last untuk hari ni guys, kita pasang rantai. Pasang rantai macam ni guys. Kalau rantai tu berjalan ke depan macam tu, okey, kita kena arah lawan. So bila dia speed, dia macam tu, dia macam ni. Okey, macam tu. Faham maksud abang? Bila dia speed macam tu,
Kalau korang letak kat belah bawah macam ni, salah lah. Sebab dia macam ni. Dia selari. Kita kena lawan dia. Nampak susah tapi senang. Macam tu. Okay. Bila dia ke atas, dia bertentangan lawan arah. Nampak tu? Dia beginilah. Rantai ke sana, klip ke sini. Okay guys. Semua ni pasang je dulu. Abang nak cuci tank sebab tak macam abang fikir tak ada mana abang cuci carburetor, cuci tu, cuci ni, cuci tank semua cuci, tapi tank kita tak tahu, takut tank karat. Bila tank karat, abuk semua keluar ke sana, semput lagi. Jadi lepas cuci tank, kita masukkan minyak baru, kita masukkan minyak hitam, kita masukkan minyak tuti, and then kita tarik skru-skru yang loose tu abang beli, steering cone sikit je lagi, baru pasang balik kepala. Mungkin 2 episod lagi lah minimum, ataupun 3 episod. Until next video, Assalamualaikum.